put your trust in no man, no man, no man, no man. Pull up just to see what's up. Whip came without the guts. Texas in my triple cup. I'm tripping on the trip with her. See me how I live it up. I'm tangled up in diamond cuts. You see they little bubble butts jiggle when they walk with us. Memphis niggas stepping, bitch. You never catch them punking us. Ready? Halo, what up gang? Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di next video. Kita ada tujuan dalam masa beberapa hari. Aku tak tahu berapa hari. So random. Mungkin makan hari lah. Kita nak pergi beraya daripada selatan. Targetnya nak sampai utara. Tapi mungkin rezeki tak mengizinkan. So kita tak sampai utara. Kita bawa sikit daripada utara. Yang first, hari ni kita nak berjalan ke Melaka dulu. Mungkin 2 hari ni kita akan berjalan area-area Melaka dulu. Kita tengok, kita serang rumah siapa, dari rumah ke rumah dan rumah ke rumah. Tujuan kita berjalan ni adalah kita nak mencari rumah untuk makan. Raya kan? Harapnya tak jam perjalanan ni. Semoga pergi dan pulang selamat lah sampai ke destinasinya, InsyaAllah. Untuk ke mana kita nak pergi untuk rumah pertama ni, tunggu dan lihat. Okay, Let's go guys. Okay, selesai rumah yang pertama. Nampak dah tersasul-sasul. Sorry lupa nak buat video awal sebab sampai-sampai dah ke Buloh. Lapor. Tak makan lagi daripada pagi. Gerak punya perjalanan guna tadi banyak kereta sampai hampir sini. Alhamdulillah selamat. So kita tuju ke rumah yang kedua. Okey, ke mana kita pergi? Okey, sekarang ni dekat Bukit Rambai Melaka. Next kita pergi Melimau. Melimau rumah siapa kita tengok. Alright, let's go. Masih ada ni, kita nak menghala daripada tadi Bukit Rambai Melaka ke Melimau Melaka. Kita nak menuju kepada anak negeri Sembilan, Tebong. Kita nak balik kampung lah. So kita sambung perjalanan, kita tengok ke mana kita pergi. Aku dah tak tahu. Terbalik. Kotaknya terbalik. Okey. Kita berada di kampung Plebang, Melaka. Iaitu meriah kan kampung saya.
Ini tidak ada. Tak ada. Kalau tak ingatkan musuh jangan main sama. Kita jujur. Beratur kat engineer sekarang. Belum. Silat. Dia asyik semua tak ada takut. Aku lah tak ada. Silat. Nak kawan nak. Angkat kita. Ni barang kamera. Guys, sekarang kita ke tak tahulah rumah ke berapa entah. Rumah ni banyak kucing. Jadi dah macam zoo kucing. Macam-macam kucing ada. Mak, bapa, anak, cucu, cicit semua ada. So nak tengok? Jom, let's go. Takut. Hujung tu lawa ni. Ya. Hujung tu lawa putih. Kakak mau semua kucing lah. Kakak. Ada kucing ni lah. Jual ke? So you? Macam harimau ni. Ami. Raya. Terima kasih. Awak tak kerja raya. Ini sama air macam tu. Sekejap. Bapa baca. Nanti. Tahu. Minta maaf kalau salah silap ni. Dia pun sama minta maaf dia batin. Ni ada untuk ni. Terima kasih. Gua rezeki Firdaus. Cuba baca kat sampul tu. Hari tahun ni masih berdua, jangan tanya bila. InsyaAllah tak ada kembang. Amin ya Allah. Amin. Tak asyik tau. Boleh bacakan untuk dia orang. Apa tak minta tu? Dia mesti kat kita TikTok. Aja tahu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Kamu punya nangis dulu. Jangan nangis. Kita buat video ni. Mari pergi maaf. Ibu sama untuk bagi batin. Apa ni? Belum lagi. Cakap dulu. Semoga jadi isteri yang solehah. Amin. Anak yang baik. Amin. Ibu yang baik. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Umi untuk sama ada teman-teman yang Ibu sama minta maaf. baik. Jangan, jangan nangis lah Umi. Jangan. Ayah datang lagi. Jangan nangis. Selamat jadi Umi. Banyak umur, rezeki, sihat selalu, bagi semua kaya. Terima kasih Umi. Bye. Selamat raya. Bye. Jadi baik. Jadi masa tak ada. Gang, day 3 yang sudah habis beraya di Melaka. Korang tengoklah videonya kan. Aku tak sempat nak cakap, banyak sangat rumah. Day 3 kita dah habis beraya di Melaka. Kita nak bergerak ke arah wilayah persekutuan. Kita akan beraya area-area Shah Alam, Rawang, mungkin KL. Banyak destinasi.
Kita tengok perjalanan kita pergi ke mana. Rumah ni adalah rumah wajib tiap tahun. Cuma tahun lepas tak dapat nak pergi sebab baru nak kahwin, so banyak pakai duit, so tak dapat nak bergerak mana-mana. So tahun ni kita balas balik. Okay, sebab rumah ni kita akan buat pecah rekod tiap tahun, takkan putus insyaAllah. Kalau ada rezeki dipanjangkan, insyaAllah rumah ni akan sentiasa pergi setiap tahun. Ya, betul. Sebab kita tak nak putuskan perhubungan tu. Sebab yang ni kampungnya kat Kedah, bukan dekat selatan. So yang kita boleh jumpa dia hanya di tengah-tengah. Okay, so nak tahu rumah siapa, let's go kita pergi. Ada 2 rumah. Hari ni siang ada 2 rumah, malam insyaAllah ada 1 rumah. Okay, Kita dah sampai dekat rumah yang pertama ni. biasa kan nak cakap. Kita dah sampai rumah yang pertama. Kita ulang balik apa. Kau beritahu aku kau nak datang. Oh, tak ada lah. Dia bagi tahu kau nak pergi rumah dia kan? Dekat Kedah. Hari Khamis hari tu. Tak jadi malah. Kau yang tak jadi apa? Apa tadi? Malah pula aku nak sana. Habis dah belakang-belakang ni. Ni nanti kita kena ikut arahan dia. Ya. So kita ikut je. Dia tahu lah. Dia tahu. Tak lah. Okay, kau tak tempat dia. Konten. Tunjukkan bakal bini dia. Bagus. Datang lagi nanti Anu tolong ya. Boleh insya-Allah. Terima kasih masak macam-macam. Tak problem. Terima kasih tapi kita jumpa lagi. Okey, nanti kita pergi Johor pula. Semoga nanti sihat selalu. Ya. Nanti sama Nanti hari kita ni sana kat Uncle. Insya-Allah. saya minta maaf lah kalau Tak ada salah silap ke apa. terkasar. Saya pun sama. So selalu minta makanan datang Tak ada rumah. apa lah. Murah rezeki kita. Alhamdulillah. Amin. Dah jom. Salam. Sallallahu salam alaih. Mana boleh salah. So Pipi, together. Selamat Hari Raya, Mak. Selamat Hari Raya. Tolong abang. Masa abang selek lah. Abang. Bajau. Advice sikit. Cucuk tak? Cucuk tak? Susah je lah. Kau gini tak ada. Tak apalah suruh kakak ipar bercakap dengan abang. Meningkat. Lepas ni dah ada geng. Ada geng baru. Saya suka dia ni. 9,000 pula. Okey, terima kasih. Selamat Raya. Baik, Ken. Terima kasih dia. Dari macam? Hujan apa akan hujan? Makeup. Ada makeup tu? Dah hari mana? Tunggu ni.
Dah record kan? Dah dah. Apa? Nak makan tak? Tak nak makan. Makan lah. Kita, aku makan.